saya bersama Yang Berhormat Zahir Hassan, Ahli Parlimen Wong Semaju. Kami turun untuk dapat bazar Ramadan di Wong Semaju di sini untuk bukan hanya sekadar menyatuni para peniaga, tapi juga untuk memperkenalkan satu kempen baru yang kita namakan sebagai kempen Internet Selamat. Hasrat kita adalah untuk memupuk kesedaran di kalangan masyarakat tentang aspek-aspek keselamatan dalam talian, bagaimana untuk mengelak dari jadi mangsa scam, dan apa yang perlu kita lakukan untuk pastikan anak-anak kita selamat. Mesej yang kita nak sampaikan juga ialah bawah 13 tahun, kanak-kanak tak payah main media sosial, tak payah main TikTok. Dan kita juga telah mempromosikan apps AIFA yang ada dalam WhatsApp yang boleh digunakan untuk mengesahkan berita. Dan kita akan untuk sementara waktu fokus kepada lebih kurang 4 bazar Ramadan di Kuala Lumpur dan di Selangor sebagai permulaan. Kerana fokus kita nanti adalah kita akan pergi menjelajah ke semua sekolah dan juga Institut Pengajian Tinggi serta Institut Perguruan, Institut Pendidikan Guru IPG. Jadi semua tempat-tempat ini kita akan hantarkan mesej yang sama. Jadilah pengguna yang bijak termasuk dalam talian, dan kita perlu pastikan sama ada perilaku kita, tindak tanduk kita, amalan kita online itu selamat supaya internet itu selamat, terutama untuk kanak-kanak dan keluarga.